Korang sanggup ke bayar lebih RM2,000 untuk tukar satu set skrin baru? Benda boleh tukar gelas je. Kenapa nak kena keluar sampai RM2,000? Tapi nak buat ni bukan main tampal-tampal je. Kena ada mesin grade kilang, barulah kerja jadi kemas. Lepas dah buka skrin tu, kita masukkan pula dekat mesin laser. Bagi senang sikit nak potong nanti. Bila dah laser, risiko nak blank waktu potong gelas tu kurang sikit. Kerja potong dengan cuci pun jadi lagi smooth. Dah settle tu, kita pasang balik kat gelas baru dekat dalam bilik clean room. Proses ni kena teliti sikit sebab kalau sengit sikit nanti tak muat nak masuk skrin korang dekat body korang. Lepas dah settle laminate, kita masukkan pula dekat mesin AB glue. Kita tak naklah pakai gam biasa-biasa ni sebab nanti baru pakai 2-3 bulan dah tenganga balik. Last kali kita guna pula mesin heat press nak bagi gam tadi melekat secara sekata. Dah settle ni, tengoklah hasilnya. Macam baru keluar daripada kotak kan? Dah siap test, kita terus post balik ke Johor. Daripada customer ni bazir RM2,000, sebaik dia PM Zufiq sebab sekarang ni tengah ada promo raya.